Kau dah start lah vlog kau. Dah start lah. Syah Ale bro. Berjumpa dengan Iqbal belakang. So sekarang di MBSA pagi, pukul 9 pagi. Kita nak gerak ke Kendrick Shah Alam ni dah. Semalam hujan guys. 2 hari hujan. 2 hari hujan. Hari ni Alhamdulillah cuaca baik. Alhamdulillah. Kita tengok macam mana cuaca hari ni. Mau pusing-pusing pula kamera kan. Jadi guys, InsyaAllah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Untuk first produk untuk hari ni, nak tahu apa benda? Tunggu je lagi, okay? Kita sedia maklum ataupun seperti pamphlet yang sebelum ni, kita jutaan terima kasih kepada MBSA selaku kita punya pengajar utama. Okay, our first place is Museum Sultan Alam Shah yang berada di Shah Alam. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Ni pintu masuk Museum Sultan Alam Shah. Let's go. Dalam kubur tersebut kita jumpa ada manik, tapi kita tak jumpa rangka manusia. So dia punya nilai basically depend kepada dia punya beragam. Cuba Encik try baca apa yang tulis. Ini cabaran. Siapa boleh baca Jawi yang try baca. Apa yang tulis dekat apa yang dibaca? Apa yang tulis? Tak nampak. Nampak tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini adalah perang satu malam. Okey, kerajaan Sultan Ibrahim bersama dengan Raja Haji Ali. Yes, kita Raja Haji Ali. Mana? Perisai yang itu kayu. Yang ini antara perisai-perisai yang digunakan oleh masyarakat Bugis. Ini bukannya yang asal digunakan pada ketika itu, tapi lebih kurang samalah. Sebab kita tak ada artifak koleksi yang kita dapat ketika zaman Sultan Selangor yang awal-awal ni. Jadi kita hanya dapat koleksi yang hampir serupa dengan ni lah. Melayu di kampung, Cina di bandar, India di estate. Ni dia punya seni dia Satu penggambaran. Okey, ini namanya Istana Mahkota Puri. Sama, seni bina bangunannya sama seperti di Sultan Abdul Samad, bangunan Sultan Abdul Samad di Dataran Merdeka. Kita pernah buat mesyuarat untuk majlis MSKN lagi ni, mesyuarat majlis. Ni tempat dia Ini adalah yang lengkap macam mesyuarat meeting adalah MMKN lah. Bagi mesyuarat kerajaan negeri. Tertahan dekat Bukit Candu, Singapura untuk menentang berasal dari Kajang. Jepun. Okey, pendudukan Jepun di Selangor Putrajaya ni, kalau kita tengok yang signnya macam anak bagi dekat bapak lah. Sebab waktu tu adalah Sultan Salahuddin menjadi agung. Inilah untuk yang di-Pertuan Agong. Jadi Sultan Sarafuddin waktu itu jadi Raja Muda kan dia kiranya dipanggil apa? Pemangku Sultan Selangor, jadi dia serah kepada bapa dia lah. Masuk dalam. Ada tak pagi. Dan yang pagi ni sebenarnya kawasan-kawasan yang ada pagi ni itu dekat. Oh, di Selangor pun ada padi guys. Dan Selangor pernah menjadi pengeluar padi utama di Malaysia pada tahun, saya tak ingat tahun yang tadi, pernah menjadi pengeluar padi utama di Malaysia. So kalah lah Kedah waktu tu. Kedah. Kalah Dia Kedah. dagangan yang lain adalah kelapa dan juga getah. Okey. Dulu ada kelapa, ada juga getah. So di Selangor adalah sangat kaya dulu. Kita pergi ke segmen berikutnya. Saya tengok masa takut dah 10.30 dah. Kita masih lagi di dalam Museum Sultan Alam Shah. So memang lawa, banyak kekayaan Selangor yang kita dapat tengok. Jadi kita akan tengok lagi di bahagian bawah dulu. Jom tengok sini. Okey, kita akan masuk ke bahagian adat dan kebudayaan. Jom. Okey, di sini mereka tunjukkan Masing-masing era
bagaimana orang dahulu di Selangor melakukan adat perkahwinan. Bolehlah tengok zaman masing-masing. Betul ke tak betul orang punya hantaran ni macam ni? Ini bunga. Ada ke? Ada ke? Semua tak nak beritahu lah. Mana? Itulah ada. Ini busana-busana Yang ini pengantin. sebelah sini, kalau tengok segmen sebelah sini adalah koleksi pakaian pengantin juga. Ini adalah gambaran orang berarak untuk semasa perkahwinan pada zaman-zaman dahulu. Actually kita pun pakai macam ni juga zaman sekarang. Ini adalah busana-busana pengantin zaman dahulu, mengikut zaman dan mengikut andam-andam. Okay, ini dari segi hantaran-hantaran. Jom. Boleh kecil lah awak ni. Nanti tu kita kosong saya beritahu. Bagus lah. Ni replika dulu orang lepas beranak. Rasa orang suka segmen ni. Ni sudut keinsafan Makin lah yang orang tengok lah macam Aduh lapar. So kita nak ke mana? Warung Wak Sikat. Warung Wak Sikat. Warung Wak Sirat. Warung Wak Sirat. Let's go. Ya, warung Wak Sirat. Radio semua ada bolehlah nak minum air. Air bekas. Tapi jangan minum betul-betul ya. Kalau kerajaan kami tak pun jawab. Okay. Okay. Habis dia tu Macam nak morat ni. Aduh lah. Okey, di sini menunjukkan menu-menu makanan Melayu pada zaman dahulu. Dan sekarang pun ada juga kita buat masakan-masakan ini. Lapar. Tengok ni. Okey, di sebelah ni ada warung Wak Sirat Tak olok-olok lagi. What up? Last section. Section apa bang? 14. Section 14. Kita di ni Jurassic Park Selangor. Jom tengok. Ni part terakhir lah. Ni just tunjuk kronologi zaman-zaman dulu, adanya fosil dinosaur dan berbagai lagi. Let's go. Macam suram, let's go. Let's go. Mana-mana apa? Mana-mana apa? Dah kot? Ni sekadar adalah kronologi kehidupan daripada zaman dulu sampai sekarang. Ini zaman dahulu lah. Ni dasar lautnya. Ni ada paya lautnya. So ada apa lagi? Ada paya nipah. Okay, jom kita explore belah atas ada apa, Jamal. Wow, hiking. Oi, tahu-tahu sampai Kinabalu. Tapi actually kan, museum ni big lah. So big lah. Wish. Okay, ini adalah tenunan warisan Kelingkan. Betul lah. Nak cuba ke? Oh, saya tak pandai. Boleh cik. Susah lah. Boleh lah. Nak cuba boleh je. Boleh tak? Boleh. Sekejap. Okay, sekarang kita mencuba seni jahitan Kelingkan. Sama ada kesusahan ni. Memang susah. Tak dapat. Saya baru buat Belum sikit ni je. Struggle. Dia punya tu banyak macam ni.
Tapi by the way, susah dan seni Melayu memang hebat lah. Kain ni orang pakai untuk apa kak? Selendang. Selendang. Pakai kat kepala, pakai kat bahu. Biasanya untuk event-event lah. Kahwin kan. Okey. Baik. Jadi, terima kasih kepada Akak Nurul. Itu saja untuk kelingkan. Kita akan tengok next booth. Alright. Serak. Ini adalah seni telepuk. Ini kita praktikkan seni Melayu. Dia buat hiasan chop-chop. So inilah hasil dia. Menggunakan emas Gold leaf. gold leaf. Oh, okey. Daun emas gitu. Telepuk. Permainan tradisional Wow Kapal Selangor. Okey, tengok. Oh. Baik Lambat konon. Ni buat wow bang. Okey, cantik. Jom. Grup foto. Ukiran kayu Mah Mary. Kita akan tengok. Ni adalah seni-seni ukiran daripada suku kaum orang asli Mah Mary di Selangor. Hebat-hebat je. Mary yang nama dia. Sekarang Yes. berada di museum. Kita dah tengok makanan-makanan kat dalam museum tadi. Alright. Sekarang kita ada punten. Wow. Punten. Punten. Cerita sikit sejarah Punten. Kau carut juga. Jadi mak masa dekat dalam kelas sejarah mak lari sebab cikgu sejarah mak tak best. Okey, terima kasih. Macam tu mak suka lah. Saya suka sejarah tu. Sejarah ni bawa Okey, sekarang kita cuba satu makanan warisan di Selangor iaitu punten. Jadi punten ni apa? Ya, kacau kat pun. Dia tak pernah tahu lebih satu take. So, Saya dah senyum sikit. biasa. Dia macam nak makan bubur. Okey, jadi kita try lah. Ini nasi makan dengan sambal bilis hijau. Itulah. Sedap. Jadi lagi kita akan sambung lah. Cuba. What up guys? Kita sekarang di Wet World. Yeah, wet Syalam. Let's go. Okay, ini harganya untuk masuk. Untuk budak-budak bawah 90 cm free. Untuk kids RM35, adults RM39 dan OKU RM20. Buka dari 10 pagi hingga 6 petang. Okay, let's go. Hi. Okay, thank you. Hai. Ni entrance dia baru masuk. Then kat sini ada juga orang jual-jual. Macam ada fried chicken, hot dog, kondok and banyak lagi. Dan dekat sini ada juga orang jual wafer. Dia datang masuk-masuk je terus jumpa tempat makan ni. And then kita akan cover untuk mandi pula. Let's go. Okay, kita dapat makan dulu. Ada burger, ada fried chicken. Jom. Alamak, ada main sabun Baik. Ini adalah map untuk dekat sini. Okay, sekarang ni kita baru nak pergi ambil pelampung. Kita nak naik ni. Ada slide baru. Ni slide baru dekat sini. Macam-macam ada. Let's go. Sebelum kita masuk ke dalam kolam, saya tunjuk dulu
View-view kat sini. Sini pun boleh mandi, best juga sini. Ni entrance dia. Kita akan masuk. Kejap lagi kami akan ambil pelampung untuk double. Dia ada naik tempat tinggi atas sana, and then turun sini. Best tau korang. Dekat Wet World Shah Alam ni korang kena try, kena datang. Ni orang panggil Hidden Gem in Shah Alam. Boleh juga ambil aiskrim untuk nak dessert dekat sini. Tu baru turun tu. Wow, apa tu kat atas? Ada juga tempat naik atas ni. Kita orang tak try lagi. Lagi nak try. Tu belah sana. Syok. Yeah. Jom kita tengok apa lagi yang ada di Wet World Shah Alam. Ada tempat yang kena naik, turun laju. Kita tengok jom. Okay guys, inilah dia. Kita naik atas sana. Kita akan slide ke bawah. Laju guys. Berasak lah. Pusing. Oi, ni baik. Ini apa geng? Best gila weh. Jom. Oh, dekat sini tak perlukan pelampung Tak perlukan pelampung. Oi, tapi berasap Jalan-jalan jom. Best. Yang ni naik mana yang tu? Belakang. Yang depan dah try ah? 2 kali. Ya? Oi, weh. Alright. Okay. Ha? Dah tukar? Baru tukar? Dah naik ah? Jom. Aku tak boleh lah, jom. Dah, jom naik ah. Jom Rin. Oh, ni tempat untuk pertunjukan ah. Makan and then untuk pertunjukan kat atas sana. Wow. Ish, tapi menarik ah geng. Memang cukup menarik Ada box ni. Pok. Tak, dia Bintang Akik dulu. So, kita pun dah tak sabar nak mandi ya Mal. Hai, kena. Jom. Woohoo. Ya. Okey, pelepasan yang pertama. Okay guys, sekarang ni tadi kau nampak kan benda ni. Kau nampak dia naik tu kan. Sekarang kita nak pergi naik juga. Let's go Dan. Kau jangan lagu Jom. Ni view dari atas. Let's go. Sekejap, aku naik dulu kan. Dia tuman atom kau. Oh, sekejap. Allah Akbar. Guys. Kilometer horsepower. Ini mana tangki yang saya try.
Laju weh. Woi. Laju weh. Laju weh. Laju weh. Wow, wow, wow. Wow. Ya. Lepas tangannya. Lagi. Okey. Jadi laju Den. Oh. Terlanggar. Sorry. Duduk tengah jalan. Aduh. Duduk tengah jalan lagi. Aduh, okey. Oh, yang ni untuk Well Shah Alam, untuk game yang ni 9/10 aku dah bagi. 9/10 nah. Nah, 10/10 nah. 9 nah. Let's go, next game. Okay, jom. Super Hurricane, bro. Jom. Yang ni depan. Tu depan. Jom. Oi, tadi kau ni sabar kerja 10 ni. Jap. Ah. Boleh, Wal? Okey, Wal. Okey kan. Let's go. Okay. Let's go. Ke sebakau you. Ke sebakau Laju gila kan? Mumpul dia lah tengah ban. Super Hurricane. Nice guys. Cucurella, cucurella. Cucurella al Coronto. Oi, main belakang ah. Main belakang. Main depan dah you. Okey, kau lah. Main fight sini yuk. Jadi begini. Bapak. Wow. Nice. What up? Orang kecing kalau jauh orang. What up? Let's go next. Okay, our next ride is kita santai-santai. Okay, bos. Boleh? Okay, jom. Alah, bungkak. Let's go, bro. Yang ni dia akan hanyutkan kita. Akan hanyut ke Pulau Sulawesi ya. Santai mat. Air dia macam dah sikit ni. Lagi dia lepas. Okay ya. Macam kapal ni lambang ah. Okey, bos. Let's ride. Pandang. Alah. Dek, pandang sebenar lah. Pusing. Kau pandang aku. Oh. I see. Buat hal lah, Bal. Okay, bos. Aduh, pernah dengan Hamda tu. Kau tanda? Let's ride, bro. Bye-bye. Woohoo. Ini santai-santai je, Mat. Mat, Mina. Santai-santai aja. Ini dah santai ya. Santai-santai, relax dengan kawan-kawan. Woo! Main pusing-pusing lah. Nanti awak ingat kau rewind balik video. Korang kena datang lah Shah Alam.
Come on lah guys. Wet Shah Alam best lah. Shah Alam bro. Harga tiket murah apa? Bawah RM50 saja. Harga tiket. Gua bilang kat tu Gua bilang siang-siang ah. Gua tak bedek ah. orang super punya. Ya. Oh, dia naik tu. Hujan lah. Dah habis lah. Dah habis ah? Masuk kena kencing. Sampai ah? Tapi yang ni panjang. Yang ni best. Sebab dia relax, santai-santai. Yang ni panjang juga. Wow, wow. Memang saja berhenti ke? Alhamdulillah eh. Hey. Kau saja Val? Salah buka. Salam engkau. Lupa sangkut jom. Atas sangkut. Weh, atas sangkut weh. Aduh. Tahan sikit lagi lah. Turun lah. Boleh. Sangkut pula dah. Boleh. Tak Val. Ui, keluar ni. Gila. Aduh. Sangkut lah Okay lah. Let's go guys. Jom kita jatuh. 1, 2, 3. Ada. So Yom macam mana Yom? Weh, memang best. Wet World Shah Alam, korang kena datang. Harga tiket bawah RM50 je. Korang dapat semua benda ni. Dia punya slide dia, semua best-best. Memang untuk orang dewasa. Jadi, jangan lupa datang. Kita dah letih ni. So, kita nak pergi ke next checkpoint. Let's go. Wadidaw. Action. Okay, sekarang kita dah sampai rumah makan selebriti. Sini sikit. Sebelum kita langgar. Jom. Rumah makan selebriti ni kami singgah selepas pada mandi Wet World Shah Alam. Jadi, ini adalah checkpoint ketiga. First, museum. Second, Wet World Shah Alam. And third, rumah makan selebriti. Jom kita tengok apa lagi. Apa yang ada dalam rumah makan selebriti. Jom. Okay. Baik. Okay, untuk first menu kita ada kat sini. Macam lengsheng ah. Macam lengsheng guys. Okay kak, owner kepada rumah makan selebriti. Jadi, apa special kat sini kak? Special? Ya. Kalau nak ikut special, semua special. Sebab semua akak masak sendiri. Wah. Itu yang specialnya. Okey. Kita masak sendiri, air tangan kita sendiri. Tapi kat sini ada makanan-makanan yang jarang-jarang orang jual lah. Kat sini ada suku merah, kita ada lontong darah, kita ada masak-masakan Johor, masak-masakan Singapura. Banyak lah, kau kena datang kan. Lontong darat Lontong darat. Okey. Baik. Itu saja. Terima kasih kak. Sama-sama. Alright, let's go. Okay, ini adalah menu yang kami order di rumah makan selebriti. Ini adalah nasi lemak ayam. Ini adalah panggil kari merah tulang. Okay, ini adalah makanan yang kami order. Yang pertama adalah nasi lemak ayam,
sup tulang merah, soto, lontong darat, kuetiau dan cucuk dah. Okey. Okey, ni adalah mi rebus Singapura di rumah makan selebriti. Nampak pekat, sedap, rasa sedap lah. Oi, rasa sedap. Pekat, ikat, sedap. Lepas rasa baru tu sedap. Dekat area Shah Alam, Baru rasa pakai. rumah makan selebriti. Cun-cunnya. Video kau kacau-kacau, nanti orang nak letak suara kau kan. Baik, baik. Kenyang ni kan. Okey. Rekod. Jangan pengsan Jom. Kau boleh Jom. Balik hotel aku pengsan terus. Jangan pengsan, jangan pengsan. Okey, bismillah. Okay. Dah. Ni mukbang punya. Betul-betul memang maju. Dah kita habis. Aku tak sign kau beli kita. Kau dah berpinang kau beritahu. Mata kau dah berpinang ni. Boleh. Ah, tak jalan laju Jom. Aku boleh berdiri lama kan. Pasal? Ya? Belum. Ya, bukan cakap dah. Bukan yang mana? Jalan. Kita nak buat. Aku tak mampu lah. Tak mampu lah. Sebab aku rasa sebab kau nak buat laju-laju kot. Tak payah kot. Wah. Dah. Sebenarnya Thank you kau apa? belakang kamera pula. Oh, tolak kat bahagian sebelah lah. Selesai sudah makan di rumah makan selebriti. So sekarang ni sesi memberi plug pada owner. Jadi sikit baru nampak. Okay, next check in bro. Let's go. Check in di mana? Tak payah cakap kat sini kau boleh nampak sendiri. Iya ke? Doubletree by Hilton bro. Let's. Wadidaw. Jom. Check in dulu. Wow, ni hiasan Christmas ni. Okay. Ni untuk check in. Tak, kau buat aku takut lah. Nanti kena promote ni. Kamu nak kena promote ni pun. Tak keluar pun kat ni. Ada ah? Ah, ni model kita lah. Model gaya travel. Model pantai. Dalam hotel ada robot dah. We live in 2060. Ini robot ICT ya. Dia ada dua adik-beradik dia. Tu adik bongsu dia, ni anak sulung dia. Oh, tu adik dia. Tu adik dia. Dia ada dua ekor ICT punya. Ni dia baru prepare. Datang aku.
sebelum kita orang nak check in, robot ICT guys. Robot ICT ada 2 adik-adik yang sulung dengan bongsu. Jom tengok, jom tengok. Okay, close up. First of its kind in Southeast Asia, come and experience amazing attractions like the Humanoid World Cup, where you control a robot in a thrilling summer match. Fight Night, the VS machine, the world's first VR teleoperated robot boxing arena. We can't wait to meet you again and share this incredible journey into the future. Thank you and enjoy this magical evening. Okay, thank you, Julius. Hello guys. Gambar. Untuk malam pertama hari ni, untuk sesi malam, kami akan bergerak ke ICT Shah Alam. Wadap. Wadidaw. Senang okey Baik. Pakai apa Okey. Wow. Shell out. Baik. Jangan bagi Okey. Malam ni, malam pertama kami di Shah Alam. Apa dekat Shah Alam? Nak makan apa malam-malam? So, malam ni kita makan di warung Cita Rasa Abah. Ikan bakar, seafood dan shell out. Di Shah Alam guys. Hidden gem di Shah Alam. Jadi, kami malam ni akan merasai menu shell out warung Cita Rasa Abah. Kita akan tengok macam mana dia serve shell out kita. And then saya akan bagi review sedikit sebanyak. Sedap ke tak shell out ni? Jom. Maksudnya kau tak pernah fikir panjang lah pasal apa yang kau cakap kan? Tak. Okay, inilah shell outnya. Pegang elok, terbang lagi. Banyak betul bateri ni. Biasanya social battery dia banyak. Tak habis ke kodak ke? Sedap lah. Kau ni dah lah kau tuang lah dia ni. Wow, belangkas. Alien Sea. Sea alien. Kita makan belangkas Oh my god. Oh my wow, oh my dow. Melayu. Fun fact daripada Cina, tak pandai masak kita akan mabuk kan. dia sekincang. Mabuk. Okay. Jap. Saya budak For You TV nak ni jap. Tak lani. Siang-siang. Pakai. Wow. Ya, Ni telur dia Baik Ui, macam nasi goreng dia punya telur. Okay, ini adalah situasi menjamu selera. Ya. Bagus. Tidur lagi. Makan. Tidur lagi. Okey, cakap Jepun sikit. Hai, taberu. Ya. Soshite neru. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Ya. Taberu. Itadakimasu. Soshite neru. Fuh. Ya.
Okay. ICT ni sekarang ni semua sedang claim tiket. Saya dah claim dah. Yeah. Okay, last checkpoint untuk malam pertama kita ni, Sky City, ICT Shah Alam. So, hari ni kita akan berkesempatan dua tempat. First, snow walk, and then second, main kereta langgar-langgar, guys. Jom tengok. Dia ada, this is the gondola and the water slide. Tak boleh masuk lagi sebab masih dalam minta lesen ataupun kelulusan. Jadi kita boleh masuk dua saja dulu. Okay, jom. Lawa, guys. Apa dia bawa 2 orang sah? Ni snow walk. Oh, wow. Keren sah. Keren banget. Bukan keren, keren. Perut gue keren. Keren. Oh. ICT. Welcome to the world, bro. Tak aku cakap kat dia lah. Oh, dia baru hidup atas dunia ni. Ni robot AI Kita dapat tengok perkenalan robot AI di ICT. Okay. Hello, boy. Hai. Biasa. Thank you. Kalau saya Saya beli tak? Hey. Okay. Thank you. Dah, perlu. Ha? Perlu lah ni. Oh, Okay, now saya dah ambil kasut untuk masuk snow walk. Jom kita pilih jaket. Wow. Semua dah ambil jaket masing-masing. Okay. Jom. Jom. You mana? Sana. Salah pula. Let's go. Okay, lagi. Ketua rombongan bedek-bedek. Lu jangan bedek bawa orang. Bilang siang-siang kan. Okay, guys. Baik, Elin, baik. Jalan. Oh, ni masuk dia. Terima. Guys, kita kat dalam ni habis 10:30 Woo. 0 darjah Celsius. Yeah, mates. Yeah, mates. Okay, sekarang ni sejuk gila weh. Dalam apa nama tempat ni? Snow walk. Weh, sabit. Oh lama. Ui, sejuk betul Rin. Keluar asap di mulut tu. Oi, beku oi. Jom, dengan basuh balik kan. Marah dan Dah naik glue ambil apa? Okay, nak keluar dah. Sejuk gila, geng. Dekat sini boleh juga main langgar-langgar kita. Jom kita main di dalam snow walk. Naik mana-mana. Yang ni boleh? Okay. Okay, Wan bom. No. Undur tak dia?
Lu langgar bah. Relax bro. Jom kita cari orang. Nak langgar. Kita langgar budak Fuyo. Cari orang. Tak nak langgar dia. Hey! Resel. Pusing. Wes. Okey. Dah habis dah. Pengembaraan kita di dalam Snow Walk ICT Shah Alam. Nak keluar dah geng. Kita nak main go-kart pula. Jom. Ada lagi. Ni yang mana lah? Rekod kan? Kau rekod lah. Lah. Korang tahu. Kita akan try the another section. Jom. Wow. Bal. Snow Walk dah habis. Sekarang nak buat apa Bal? Go-kart lah brother. Go-kart bro. Go-kart with bro. Okay. Kau banyak lagi dekat. Okay, cerita yang kita akan pusing-pusing lawan-lawan lagi. Yang ni tak boleh naik lagi geng. Ui, yang ni lagi jahat. Yang tu tak boleh naik lagi. Kita akan berlumba di sini. Alright. Lepas ni saya dan Iqbal akan berlumba. Come on guys. Ini pertarungan harga diri. Iya. Iya. Pertarungan harga diri. Ini Sah punya tanah. So, siapa yang akan menang? Nanti kan. Nanti kata guys ya. Ya guys ya. Okay, jom set up untuk go-kart. Wish, ni macam Sentrasi apa? konsentrasi ya. Macam guys. Buat relax. Boleh buat peace. Oh, fuck. Nama. Ay, ya. Apa sana? Orang pakai ni tak? Ini bukan kena pulang kembali benar? Jomnya. Style dia. Sorry.
Okay guys. Boleh? Kita ada accident. So yang drive penetrasi kenderaan ada accident dan Yes, sudah habis malam pertama. Memang best gila, cok. Jadi geng, kita nak balik dah. Nak tidur. Jadi apa yang saya boleh cakap hari ni? Go-kart saya menang, Iqbal kalah. Kejap bro, betul tak kalah? Ada sebab. Betul tak? Betul ke tak kalah? Betul. Ini punya tanah. Betul ke tak kalah? Dia aku menang. Apa? Aku nombor 2. Okey lah tu. Alright. Jadi itu saja untuk malam ni. Apa? Itu saja untuk malam ni. Kira dekat tengah. Itu saja untuk malam ni. Kita akan bersambung esok hari. Nak ke mana esok ni? Nantikan, okey. Mungkin agak panjang lah YouTube ni. Tapi memang best. Let's go.